Raya telah tiba, selamat Hari Raya. Raya-raya telah tiba. Baik, untuk carta Suria Top 40 Raya minggu ini kita bersama dengan Hakim Rosli. Ya, Assalamualaikum. Jeritlah sikit. Puasa. Puasa, Alhamdulillah. Yeay. Dah maksudnya Hakim, sihat Hakim? Saya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin elok kan? Makin elok. Apa yang elok tu? Ya, maksud makin handsome lah. Makin saya Alhamdulillah. Baik Hakim, cerita Ya. tentang bulan puasa baru-baru ni. Jaga makan tak? Makan jaga. Alhamdulillah. Cuma masa nak berbuka tu tak jagalah. Oh. Time moreh tu kita jaga balik. Sebab Bantai. berbuka tu kita nak bantai kau-kau makanan apa je kita nak makan. Tapi kau pergi gym juga ke man? Gym kita malam pickleball. Gym tak main. Oh ya, pickleball. Hakim je lah sebab memang dia aktif dengan pickleball. Baik Hakim, cerita tentang untuk raya tahun ini. Busy to busy yang bagaimana? Raya tahun ni saya tak balik ke kampung. Cuma kami beraya di KL saja. Saya sewa satu rumah besar. Keluarga saya dan juga keluarga isteri saya duduk sekali. Alhamdulillah. 3 hari 2 malam. Sebab nanti mak saya penat kalau raya pertama dia akan masak dari pagi sampai malam orang akan datang. Oh. Setiap jam orang akan datang. Penuh ke man? So nak bagi mak saya relax. Dia sebab nak jumpa kau ke macam mana Hakim? Mungkin boleh jadi. Okey baik, cerita Hakim. Untuk tahun ini, kau punya itu cerita tentang raya kan? Kalau tentang career kau sebagai seorang penyanyi, seorang kata businessman lagi kan? Macam mana untuk tahun ini lebih busy daripada tahun lepas atau tahun ni macam aku nak santai je lah? Okey, tahun ni sedikit busy sebab saya baru buka kafe baru. Oh ya, cawangan baru. Korang boleh datang ke Wangsa Maju, O2 Cafe. Wah. Selepas kedai pertama saya dah boleh jalan sendiri, Santai Village. So saya buka kafe kedua. Itu dalam side bukan music punya business. Dalam music punya business, saya baru release lagu raya, Terpaling Raya, korang boleh check out dekat YouTube. Yes. Dan insyaAllah untuk next single selepas raya saya akan keluar lagu 90-an bersama dengan Zaman Islam. Legend Kim. Aku pernah cerita kan. Ni lagu dah siap. Dah nak tinggal release masa je? saya cerita tu belum siap apa-apa. Oh, itu tengah tulis? Tinggal nak siapkan music video saja. Ui, tak sabar. Mungkin kat sini ada peminat Zaman Islam. Ramai ke kat sini peminat Zaman Islam? Wih, ramai penuh. Ramai penuh. So nantikan buah tangan terbaru Hakim dan juga Zaman Islam. Baik, kejap lagi kita nak sembang panjang lagi dengan Hakim Rosli dengan lagu Terpaling Raya tahun ini. Betul. Kita kembali selepas ini dalam Carta Suria Top 40 Raya. Alright, terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama dengan kami kalau di utara. Dengarkan 106.9 FM kembali bersama dengan Kai di Carta Suria Top 40 Raya. Dan kami live dekat Paradigm Mall PJ. Jangan lupa juga untuk follow semua media sosial Suria Malaysia untuk tengok kemeriahan kami orang kata buat rakaman di sini. Baik, cerita pasal Hakim Rosli Terpaling Raya. Tahun ni Hakim, turn balik raya rumah siapa? Kita tak balik mana-mana kampung. Saya cerita dah cerita tadi kan. Kita beraya di KL saja. Kau memang setiap tahun kat sini Memang tahun lepas di Kelantan, tahun ni di KL lah. Sebab kampung saya pun di Hulu Langat, kira dekat dengan Kuala Lumpur. Kelantan belah orang rumah ke? Ya betul. Kelantan belah mana? Tahu tak? Belah dia antara Kelantan dan juga Terengganu, Besut. Besut tengah-tengah. Tengah-tengah, Besut. Besut dah. Yeah. Dia dekat-dekat dengan pantai kan? Betul. Baik, cerita tentang kemeriahan. Memang beza lah. Kalau belah sana kemeriahan dia lain macam. Betul. Apa yang kau rindu Kim? Kalau balik orang kata Kelantan je, apa yang kau rasa macam ini vibe yang tak ada dekat Kuala Lumpur lah. Saya di Kelantan ni saya belajar banyak benda baru dari segi makanan. Contohnya baru dulu saya makan belacan. Kan? So dekat Kelantan kita makan budu. Budu betul. So isteri saya banyak ajar makanan-makanan Kelantan, nasi kerabu. Ulam. Kalau kita makan nasi kerabu di KL ni tak sama macam di Kelantan. Sana original lah. Punya pure kerabu sana lagi sedap. So yang bestnya di Kelantan ni saya belajar dari segi makanan-makanan baru. Makanan Kelantan lah. Yang original memang daripada Kelantan. Kalau bawa ke sini, kalau ada je jual kat sini tapi kat sana lagi sedap lah. Lagi pure sedap. Lagi pure lah. Jadi itu yang paling rindu kan. Ya betul. Baik, tahun ni Hakim, raya berlangkau kan? Term berlangkau lah. Ya betul. So balik Kelantan hari apa?
Balik Kelantan mungkin raya ke lewat sikit, raya ke 12 ke 13 ke. Kau raya KL. Dekat Kelantan ada siapa? Atuk belah wife ke macam mana? Tak ada. Dekat Kelantan ni biasanya kami balik sebab nak ziarah arwah abang isteri saya. Okey. So sebab biasa setiap tahun diorang akan balik untuk menziarah arwah lah. Pusaranya di sana ya, lah betul. kan. Baik, orang kata kemeriahan tu memang takkan dilupakan lah Betul. dekat sana. Baik, kita akan sembang panjang lagi dengan Hakim Rusli. Jadi untuk anda yang tengah memandu ke mungkin orang kata pergi rumah sanak saudara ke, layan lagu-lagu raya di Carta Suria Top 40 Raya. Kita kembali selepas ini. Suria Kurnia Penuh Makna. Baik, terima kasih kepada anda yang dengarkan kami kalau di Terengganu 102.4 FM kembali bersama dengan Carta Raya Suria kali ini. Yang pastinya Kai tak seorang-seorang, kita bersama dengan Hakim Rusli. Mana peminat-peminat Hakim Rusli? Oh, baru ada. Baik, untuk anda selamat Hari Raya semuanya. Yang pastinya untuk Raya tahun ini Hakim kan, nak cerita tentang Hakim dulu-dulu lah. Waktu zaman-zaman kita kecil kan. Hakim seorang yang macam mana? Kau ni orang yang suka pergi cari duit raya atau duduk rumah, lepak-lepak, buat lagu macam mana? Waktu zaman-zaman budak dulu. Waktu kecil je masa saya dengan saudara mara akan naik basikal. Okey. Tapi zaman tu tak ada basikal lajak lagi. Basikal lajak zaman sekarang kan. Dia zaman BMX kan? Rasanya kan? Bukan BMX, ada BMX rasanya. Kan? Ataupun body basikal tu body basikal yang jenis perempuan punya betul? Letak sport rim. Yeah. Aku rasa zaman kita sama ke? So ramai-ramai naik pergi, kita mencari duit raya lah. Yelah. Itu kewajipan lah untuk anak-anak muda zaman dulu. Betul. Anak-anak muda zaman sekarang, TikTok. Okay, baik. Cerita tentang kenakalan dulu lah. Yalah budak-budak game. Zaman budak-budak kan. Apa benda, orang kata apa yang kau ingat zaman Yang puasa, paling- zaman raya? Yang paling tak boleh lupa lah? Yang paling nakal saya paling buat dulu Waktu kecil saya bakar slipper saudara saya. Dulu. Kenapa sampai bakar slipper? Tentu gaduh-gaduh budak kan. Tak wati. Gaduh? Ada umbung-umbung kita letak slipper dia. Dulu lah. Bergecun? Time kecil. Betul sekarang kontak lagi dengan saudara tu? Tak kontak je lah. So maknanya yang kecil biar kecil lah. Maksudnya tu cerita lama lah. Itu zaman kecil. Okey, kalau duit raya pula yang kau ingat berapa banyak yang kau pernah orang kata dapat? Yang saya ingat paling banyak duit raya saya dapat 300 lebih. 300. Sebab saya memang Isnin sampai Rabu tu, Isnin, Selasa rumah yang sama buat 2 kali. Okey. So budak-budak sama boleh tiru benda tu. Sebab dapat RM2, RM1. Ya, betul. Itu dekat area mana game? Itu area Hulu Langat. Hulu Langat. Kau besar kat situ kan? Betul. Okey, ingat lagi kau kat pakcik-pakcik yang kau pergi raya tu ada lagi? Ingat. Saya ingat sebab adik-beradik mak saya ni nak cerita ada 12 orang. Ramai. Jadi belah ibu saya ada adik-beradik dia 12 orang. So memang beraya tu memang meriah lah. Sekarang lebih ramai sebab anak-anak diorang dah berkahwin. Sudah makin besar keluarga tu. Bila time raya memang kecoh lah keluarga Haji Nordin lah. Itu arwah atuk saya. Ya. So memang lebih daripada 100 orang. Sebab 12 orang adik-adik sudah berkahwin ni, dapat anak semua, ramai. Ramai kalau dalam gambar tu penuh ha. Gambar penuh. Itu kemeriahannya lah. Itu kemeriahan. Tahun ni akan berjumpa semua Hakim. Semua boleh ke Hakim? InsyaAllah akan berjumpa. Tengok dekat media sosial kau selalu update juga kan. Baik, kejap lagi kita nak sembang pasal terpaling raya. Lagu terbaru daripada Hakim Rusli, lagu raya tahun ini. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Carta Suria Top 40 Raya. Terima kasih yang bersama dengan kami di Carta Suria Top 40 Raya. Terima kasih juga kepada anda, orang kata pengunjung-pengunjung Paradise Mall. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Dan pastinya orang kata kemeriahan ini kita akan ingat sampai bila-bila. Kait tak seorang-seorang untuk Carta Suria Top 40 ini kita bersama dengan Hakim Rusli. Assalamualaikum. Kim, baik cerita untuk Terpaling Raya. Memang kita selalu mainkan dekat Suria FM. Terima kasih. Lagu Terpaling Raya awak tulis sendiri kan Kim? Saya dengan Glow Rush dengan Ja'a. Okey. Mereka merupakan songwriter untuk lagu Alamak Raya. Yang sama? Yeah. Itu padu tu. Cuma kali ni ada sentuhan saya sedikit lah. Untuk lagu Terpaling Raya ni. Okey, dia nak ceritakan pasal apa sebenarnya? Okey, lagu Terpaling Raya ni sebenarnya sebuah lagu raya, tapi ada unsur nasihat. So dalam muzik video tu ada sebuah keluarga ni
bila time raya dia orang terpaling lah, dia orang akan habiskan duit. Okey. Mungkin tu salah satu perangai-perangai orang-orang kita juga. Okay. Contohnya dapat gaji kan. Habis. Okey, raya ni aku nak habiskan baju, nak habiskan makanan. So bila nak raya, esok nak raya tu bil elektrik terputus. Okey. So message dia di situ adalah berjimat, cermat. Itu yang je. dia kan macam perli juga kan. dia Terpaling raya. Dia kira memeli jugalah. In a good way lah. Macam mana kau dapat idea untuk yelah untuk lagu biasanya orang cerita tentang sedih, lagu raya gembira. Tapi kadang-kadang lagu tu bukan menceritakan tentang suasana raya je. Kadang-kadang sindiran pun ada dalam lagu juga. Betul. Kan macam mana boleh terfikir, Kim? At first saya nak buat macam lagu raya sedih sebab before ni saya selalu banyak nyanyi lagu Kupoh Restu Ayah Ada Bonda. Okey. So untuk this year kita nak try benda yang catchy sikit. Mungkin next year akan keluar lagu raya yang sedih. Sebab ini adalah lagu first single solo raya. Biasa dengan Afiq Syazwan? Biasa dengan FMC punya group. Tajuk Saya lah. tak pernah ada lagu solo raya. Okey. So Only this first is time? the first one yang lagu solo. Okey, baik. Itu cerita tentang Terpaling Raya dan anda boleh request dah dekat Suria FM sepanjang Syawal ni kita akan mainkan juga. Baik, untuk anda kejap lagi kita nak sama panjang lagi dengan Hakim Rosli. Jadi jangan ke mana kita kembali selepas ini terus dengar Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Makna. Baik, terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama dengan Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Makna. Selamat Hari Raya semuanya dan pastinya bersama dengan Kai juga pengunjung-pengunjung Paradigm Mall. Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya. Yo, orang kata merlip. Macam-macam lagu jura raya ada Baik, bersama dengan Hakim Rosli. Cerita pasal muzik video terpaling raya. Dekat YouTube dah dikeluarkan. Ya, betul. Baik, idea untuk muzik video tu. Itu daripada Hakim ataupun daripada production? Ke ada sentuhan Hakim sikit? Itu idea 100% daripada production. Sebab lagu raya tahun ini sangat rushing tau sebenarnya. Back to back sebab saya, lagu raya ni bukan kepakaran saya. Maksudnya saya kalau saya tulis lagu, saya biasa lagu-lagu ballad. Okey. Macam yang korang tahu, Sangkar Derita ke lagu Tergantung Sepi ke semualah. Itu kepakaran saya. Cuma lagu raya ni bos saya push saya juga untuk buat. Saya mau keluar modal untuk you keluar. Sebab proses lagu ni dalam seminggu lebih. Seminggu lebih je. Rekod audio, rekod music, shoot music video. Lepas tu puasa. Okey. So memang sangat rushing tapi alhamdulillah lah at least ada lagu raya. Biasanya kalau macam kerja rushing ni dia menjadi, Kim? Betul lah kadang-kadang. Kan? Ada lagu-lagu saya yang rushing. Kalau terlalu berkarya sangat tak jadi. Ada lagu-lagu yang macam contoh lagu saya Sangkar Derita. Simple je. Buat demo, bos masuk studio rekod. Kita meletup. Kita tak boleh predict benda tu. Sebab Sangkar Derita saya ingat awak buat waktu dekat TikTok. Ya, betul. Lirik daripada komen. Betul. Lepas tu jadilah satu lagu. Meletup pula tu. Betul. View juta-juta. Betul. InsyaAllah untuk terpaling raya ni orang kata mungkin lah. InsyaAllah. Baik, kejap lagi kita nak tanya pasal komen Hakim tentang lagu-lagu raya sekarang dan juga lagu-lagu dulu. Boleh, Hakim? Kejap lagi kita akan kembali selepas ini. Terus dengarkan kami di Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Makna. Guys! Baik, terima kasih kepada anda kekal setia bersama dengan kami di YouTube channel Suria Malaysia. Selamat Hari Raya Paradigm Mall. Yes, kembali bersama dengan Kai dan juga Hakim Rosli. Ya, saya. Baik, cerita Kim. Sekarang ni Kim, orang budak-budak Gen Z buat lagu, founder buat lagu. Semua yang ada duit boleh buat lagu raya. Betul. Orang katakan. Tapi Kim, kalau dekat media sosial sekarang, orang kritik Kim. Kenapa banyak sangat founder yang tak ada kena-mengena dengan bidang nyanyian pun buat lagu. Pendapat Hakim lah. Dia ada kacau tak dalam industri muzik tanah air kita? Bagi saya, selagi benda tu bukan benda yang negatif, tak kacau pun. Betul. Sebab itu adalah hak masing-masing. Tak kisahlah dia business owner ke, dia influencer ke, dia orang biasa ke, tak kisah. Itu hak masing-masing. Betul. So bagi saya, mungkin ada yang berpendapat, influencer tak boleh buat lagu. Kalau founder tak boleh buat, biar artis je. Siapa awak? Yes. Kan? Setuju. So itu hak masing-masing. Kecuali kalau seseorang individu tu keluar lagu yang berunsurkan negatif,
lucah ke benda-benda tak baik, itu patut di kritik lah. So bagi saya kalau dia influencer nak buat lagu ke, asalkan benda tu lagu baik, lagu nasihat ke, okey. Siapa awak untuk menghukum? Itu duit dia, jangan kacau. Baik, okay, kalau cakap tentang lagu dulu lagu sekarang kan, dia peredaran zaman ini memang betul banyak lah kan. Macam Hakim ada reference tak lagu-lagu dulu yang Hakim nak tulis lagu raya, yang lagu terpaling raya kan, yang Hakim follow? Reference untuk lagu terpaling raya ni, to be honest tak ada. Sebab lagu ni pun ditulis oleh diorang sebenarnya. Grow Flush dan juga Ja. Alright. So saya hanya datang, saya hanya tukar sikit-sikit je. Buat tambah perisa. Sebab saya dari tahun lepas saya cuba buat lagu raya, cuma saya tak boleh nak proceed yang sedap lah lagu ni. Bukan kepakaran. Bukan kepakaran kita. Contohnya saya pandai masak ayam masak merah. Tapi orang suruh masak ayam samalado contohnya. Bukan kepakaran kita. So itulah dia kan. Itulah dia. Baik Kim, untuk semua lah. Nak sejam lah Kim kita. Sejam dah. Sejam kita sembang. Okey lagi orang Peredaran Mall. Okey, mana suara dia? Ada. Ni puas senam semua ni. Baiklah. Hakim, untuk semua peminat-peminat yang sokong karya Hakim daripada dulu sampai sekarang, mungkin ucapan raya untuk dia orang, mungkin nak mohon maaf kepada siapa-siapa kan. Silakan Hakim di hari raya kita sekarang ni. Silakan. Firstly, selamat hari raya kepada semua umat Islam, especially kepada isteri saya, family, saudara mara, dan thank you kepada pihak Suria sebab selalu menyokong saya dari 2017 sampailah sekarang, selalu memainkan lagu-lagu saya. Saya hargai semua jasa anda. Thank you kepada fan-fan saya, Kimilio. Maaf zahir dan batin jika ada salah dan silap saya. Dan teruskan menyokong lagu terpaling raya. Macam baik Kim, yang pasti juga saya pun nak minta maaf dekat awak. Anda kata terlebih terkurang. Selamat hari raya juga kosong-kosong Kim. Kosong-kosong. Dan pastinya peminat-peminat Hakim dekat depan kita sekarang ni, nak dengar tak suara Hakim nyanyi live lagu terpaling raya? Yes, kalau nak, ini dia kita dengarkan sekarang ini live di Peredaran Mall sekarang. PJ Hakim Rusli terpaling raya. Silakan Kim. Let's go. Hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Esok pula hari apa? Hari raya. Kan sebulan kita raya. Betul lah tu. Baju kurung, baju Melayu, langsir panjang warna biru, meriah memang padu. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin pun beraya. Terpaling apa? Terpaling beraya, terpaling bergaya. Habis duit, habis cepat, sampai lupa nak berjimat. Terpaling beraya, terpaling bergaya, tak berian. Terpaling, 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 terpaling beraya. Bila shopping sebelum raya, tengah raya semua terengah-engah, dah terkena duit habis sebab nak raya. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin pun beraya. Terpaling apa? Terpaling beraya, terpaling bergaya. Habis duit, habis cepat, sampai lupa nak berjimat. Terpaling beraya, terpaling bergaya, tak beringat. Terpaling, terpaling, terpaling beraya. Ayah dah tertawa, tengok ibu lawa. Adik boleh manja, anak ini raya, anak ini kaya, nampak duit raya. Semuanya sibuk nak beraya. Lain sekali, terpaling apa? Terpaling
Habis duit, habis cepat, sampai lupa nak berjimat. Terpaling beraya, terpaling bergaya, tak beringat. Terpaling, 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 terpaling beraya. Hakim Rosli, terpaling raya. Terpaling raya. Wow, carta sudah top 40 raya. Hashtag Kurnia penuh makna. Terima kasih untuk Hakim Rosli sebentar tadi. Dan kembali bersama dengan Kai Hasan di carta sudah top 40 raya. Hashtag Kurnia penuh makna. Meski jam 11 pagi. Assalamualaikum Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia yang sedang mendengarkan carta suria top 40 raya hashtag Kurnia penuh makna. Dan masih lagi bersama dengan pengunjung-pengunjung Paradigm Mall. Assalamualaikum. Dan pastinya carta suria top 40 raya ni kita tak sorang-sorang. Kita ada 4 selebriti selama 4 jam ini. Dan untuk jam kedua ni, dia ada lagu baru tau. Dia ada lagu raya. Lepas tu dia tak nak buat lagu dengan kita. Kita bersama dengan Nabila Razali. Hai, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Nak balik kampung. Ya, mana minat Nabila Razali? Angkat tangan. Woi, ramai. Lambai. Tengok dekat kamera, lambai kat kamera juga. Dan pastinya Bella. Ya, Selamat saya. Raya. Makin Selamat cantik Raya. lah. Makin bersih-bersih. Aku jealous lah. Saya jealous lah. Yalah, raya kan. Oh, faham, Mestilah faham, kena bersiap. faham. Jadi lainlah mood dia, vibe raya tu. Dia punya busy lain macam lah Bella. Alhamdulillah, rezeki anak. Alhamdulillah. Nak tambah lagi ke? Nanti kita bincang. Baik Bella, cerita tentang untuk raya tahun 2026 ini. Busy-nya busy yang bagaimana kan? Sibuk dengan apa? Alhamdulillah Ya. ada beberapa event lah kan yang Bella mendapat undangan yang harus Okey. Bella penuhi. Tambahan pula Bella baru je release lagu raya yang terbaru. Ya, Kan tak sabar itulah. nak raya. Jadi alhamdulillah rezeki lah. Rezeki anak pun ya juga. Tapi itulah dalam pada kita kesibukan kerja tu Bella cuba jugalah untuk luangkan masa bersama dengan anak Bella. Alhamdulillah dia dah setahun dah kan. Okey. Jadi dia dah tahu dah kalau mak dia keluar dia tengok pintu tu sedih Ya muka dia. Allah, hai. Yelah dia dah faham dah. Tapi Bella cuba untuk balancekan kedua-dua lah. So ada Yelah. banyak topi yang Bella pakai sekarang ni. Kejap Kenapa? topi menyanyi, kejap topi emak, Yelah. topi isteri Banyak yang macam-macam. ditanggungnya lah. Nak masak untuk berbuka lagi. Kita misali. Tapi yang kata dalam busy Bella pun, apa? Ibu misali. Tak apa, teruskan. Dalam orang kata busy pun, jaga penampilan, orang kata kan, macam makin cantik, makin berseri. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Suami pula macam mana kan jaga bini. Baik Bella. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk Ramadan tahun ini lah, berapa kali je berbuka dengan keluarga? Berapa kali buka kat luar? Banyak mana orang kata bersama dengan keluarga? Kalau ikutkan purata. Boleh kira? Boleh kira sebenarnya. Berapa Dalam separuh bulan tu berbuka dengan tim kerja. Okey. Separuh tu sama ada dekat rumah masak ataupun berbuka di luar. Tapi dengan keluarga lah. Oh, ya. So kadang-kadang tu macam ada jugalah macam husband Bella tanya kan, hari ni buka kat mana? Buka kat luar Dia dah faham dah kan. So alhamdulillah mungkin sebab ialah rezeki kan lagu Betul, raya yang betul. terbaru dapat sambutan yang positif juga. Ya. Jadi Bella pun tak naklah macam apa orang kata sekat-sekat kan. Jadi Bella pun nak cuba untuk memenuhi tanggungjawab Bella tu dan juga nak memenuhi undangan. So tapi alhamdulillah lah Ramadan kali ni Bella rasa macam lebih cepatlah berlalu. Kan? Tahu-tahu macam dah lagi 5 Habis hari dah. je. Tahu-tahu dah raya. Dah raya dah kan. Baik, cerita pasal kejap lagi balik kampung belah mana? Adakah dia akan buat video seperti 2 tahun lepas? Balik kan? Asyik balik kampung Kelantan je kan macam tu kan? Aduh. FYP pula tu. Kejap lagi dah sembang panjang lagi dengan Nabila Razali. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami di Carta Suria Top 40 Raya hashtag Kurnia penuh makna. Guys, ada lagi tak?
Baik, terima kasih kepada anda yang dengarkan kami di Kelantan 106.1 FM di Kota Baru. Dan pastinya bersama dengan Kai Hassan di Paradigm Mall PJ sekarang ini. Guys, wakil lagi ke tidak? Selamat Hari Raya. Ya, lambai dekat kamera sikit sebab kita tengah orang kata ada kamera juga live juga sekarang ini kan. Dan pastinya bersama dengan Nabila Razali. Ya, saya. Hai. Hai, Bella. Kalau ikutkan tahun lepas balik Kelantan. Aha. Tahun ni pun balik Kelantan lagi ke atau macam mana? Sebab pernahlah dulu kan ada satu video yang Bella up nangis-nangis kerana orang kata balik Kelantan. Betul tak? Ada nangis ke? Dia macam sedih lah kan? Nangis dalam hati. Dalam hati. Tak adalah, dia bukanlah sedih. Sebenarnya bila kita dah berkahwin ni kan. First time kan kita terpisah dengan keluarga. And then kita nak dibawa pulang ke kampung yang orang baru kita nak kenal. Betul. Jadi begitu je lah sedihnya. Tapi bila dah sampai sana, Alhamdulillah, orang-orang di Kelantan tu very welcoming. Betul. Dia orang pula tak sabar macam, Nabila kena datang rumah kita ni. Kita ada lauk ini. And dia orang very... Diorang memang mengalu-alukan kedatangan orang. Lebih-lebih lagi pula kita bukan orang Kelantan. Jadi diorang suka kalau kita datang cuba makanan dia bagi review terus. Macam tu. So setiap rumah Bella akan rasalah nasi dagang, lepas tu ada lauk-lauk yang Time lain. raya? Time raya. So mostly setiap rumah akan hidang nasi dagang. So Bella dapat rasa nasi dagang rumah ni, nasi dagang rumah yang ini, nasi dagang rumah yang ini. Dia berbeza-beza. Okey, ada orang Kelantan dekat sini? Ada orang Kelantan? Oh ramai, tiba-tiba mengaku Kelantan. Oh kena igak ni. Baiklah Bella, cerita tentang kalau tahun ni balik Kelantan lagi lah. Raya ke berapa balik? Raya pertama. Raya pertama. Raya kedua kot. Raya kedua balik. Pertama lagi, dekat sini lah. Masa lagi dalam perbincangan. Oh, wah, bergaduh-gaduh Dia tak gaduh, bincang. Okey, dia tak pernah gaduh dengan husband. Macam kenapa asyik you je? Kenapa tak rumah I? Fahamlah, I ni isteri tau, penat jaga anak macam tu. Taklah, tak pernah pun. Bella sebenarnya happy je sebab Bella selama Bella dengan selama Bella single lah kan. Bella tak merasa sangat balik kampung yang jauh. And suasana kampung tu Bella tak rasa sangat. Sama kita raya kat bandar kan. Jadi bila tahu macam first year tu nak balik Kelantan, excited lah. So bila tahun kedua ada balik Kelantan lagi. Okay. So tahun ketiga tu Bella macam excited. Macam nak pergi mana lagi. Tapi Bella tahu Bella dapat jumpa saudara mara yang baru setiap kali Bella balik. So itulah the fun part yang kalau Bella balik Kelantan. And of course the food lah. Okay. Baik, kejap lagi nak tanya pasal tahun lepas Bella ada buat open house bersama dengan peminat-peminat, betul? Yeah. Itu Raya Haji Raya Haji Raya Haji Akikah. Raya Haji kan itu? Akikah tapi sambil dengan ni sekali. Ya betul. Untuk tahun ini nak tanya untuk peminat ada ke tidak untuk open house Nabila Razali. Kejap lagi kita akan kembali. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di #Kurnia Penuh Makna Carta Suria Top 40 Raya. Okay? Baik, untuk anda yang dengarkan Suria sekarang ini dekat luar negara, dengarkan dekat YouTube channel Suria TV atau download aplikasi Suria Malaysia. Kembali bersama dengan Kai Hassan di Carta Suria Top 40 Raya bersama dengan Nabila Razali. Hai. Ya, pastinya kita live dekat Paradigm Mall sekarang ini dan peminat-peminat Bella pun dekat depan kita sekarang ini. Boleh tengok kan cantiknya, ya Allah, makin lama makin cantik. Sudahlah. Mahal tak maintenance seorang Nabila Razali? Itu betul. Ya, betul. Mahal tak? Aduh. Pernah tak orang kata husband tu cakap, you ni kan? Kata saya. Kan? Habis saya Habis kan? saya. Semua benda boleh, Dek. Aduh, tak adalah. Macam Bella, of course lah. Kita sebagai isteri, kita kena cuba jaga penampilan kita sebaik mungkin. Tapi Bella rasa lebih kepada sebab Bella ni public figure. Betul. So that's why Bella kena jaga. Ya, jaga lebih sikit lah bahagian itu. So maksudnya suami tak pernah mengeluh lah. Takkan mengeluh. Alhamdulillah happy je dia. Kalau tak happy kita bincang tepi bang. Baik, Bella, untuk minat-minat lah tahun ini ada ke untuk open house raya 2026? Macam tahun lepas Bella buat akikah sebab sekali Kelantan. dengan Muhammad kan, dekat Kelantan, dan alang-alang kita buat sambutan raya sekali lah. Jadi untuk tahun ni perancangan itu ada dan sekiranya confirm insya-Allah kita akan announce di social media Bella lah, dan Bella akan jemput peminat-peminat Bella ataupun orang ramai yang ingin beraya bersama dengan Bella dan juga tim-tim Bella lah. So ada perancangan tapi tak tahu bila lah, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alright, untuk lepas raya ni ada lagi ke macam
show-show ke, persembahan, peminat-peminat nak jumpa Bella? Ada beberapa tapi nanti Bella share di Update social lah kan? media lah. Baik, kejap lagi nak tanya pasal Bella ni dia biasa buat lagu bergandingan bersama dengan selebriti juga. Tapi kenapa gelak? Sabar dulu Bella. Kejap lagi nak tanyalah, takkanlah tak pernah terfikir untuk Bella buat lagu dengan suami? Kejap lagi. Okey. Kejap lagi Risau. Terus bersama dengan kami di Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia penuh makna. Paradigm. Okey, ada soalan ke daripada pendengar? Ada soalan ke daripada peminat-peminat Bella? Kalau ada, tulis dekat note, nanti saya baca. Ada ke yang nak tanya? Ini yang best ni kalau macam on air live ni kan. Kita boleh orang kata soalan daripada biasa kita je yang buat. Boleh? Dah boleh ke? Okey, jom. Alright. Alright. 4. Alright, 5, 4, 3, 2, 1 and go. Baik, terima kasih Seromban. Datuk Hatan dengarkan kita tengah drive tu. Terima kasih Datuk Hatan dengarkan Suria sekarang ini bersama dengan Kai Hassan di Carta Suria Top 40 #Kurnia penuh makna. Dan specialnya Raya 4 jam ini kita bersiaran di Paradigm Mall bersama dengan Nabila Razali. Hai semua, selamat Hari Raya. Yes, baik Bella. Cerita Ya. tentang tahun ini kan buat lagu raya bersama dengan pelawak. Kan, pelawak, penyanyi, pelakon kan. Lepas tu? Baik, cerita tentang bilanya nak buat lagu dengan husband. Ada orang tanya. Biar dia buat kerja dia je lah. Oh. Kita buat kerja kita, dia buat kerja dia. Oh, pernah dengar dia menyanyi? Pernah, Okey. boleh je lah. Tapi jaga dia macam lebih dahsyat lah daripada jaga Nabila Razali. So tak apalah. Nak kena siapkan semua barang dia, nak kena prepkan dia, brief dia. Macam lagi parah sikit lah. Lagi orang kata, berat juga ah. Berat. Sebab dia bos. Dia bos. Jadi bos dalam keluarga pun dia juga kan. Jadi macam tak apalah. I buat seorang lah. Pernah ajak? Tak apa, tak offer pun. Tak nak offer langsung. Tak nak. Tak, lagipun Bella kalau boleh Bella tak nak campurkan Family? family dengan hal career. kerja lah. Yelah, betul lah, Bella. faham. Susah. Nanti kan kalau kat rumah apa-apa jadi on stage macam mana kan? Yelah, betul lah. Tapi untuk pengetahuan anda, tahun ini Nabila Razali pun ada lagu raya. Ya, Alhamdulillah. Apa tajuk? Raya? Tak sabar Tak nak raya. sabar nak raya. Excited sebenarnya nak menyambut raya ni. Jadi kenapa Bella release lagu Tak Sabar Nak Raya ni? Sebab Bella nak bangkitkan balik semangat kita untuk menyambut raya. Yang Bella rasa makin lama makin nak pudar. Betul. Sebab selalu orang macam Main raya phone. cuti. Main telefon, minta wifi. And then kadang bila raya tu kita excited nak cuti je. Bukannya nak menyambut raya, menyambut hari kemenangan setelah sebulan berpuasa. So niat tu kita penting. kena ada semangat menyambut raya tu. Ya. Baik, Bella, kejap lagi nak tanyalah kenakalan Bella waktu kecil-kecil dululah. Zaman raya ataupun time-time raya kan, pergi rumah orang ke, main mengecun ke. Banyak Banyak. Banyak. Waktu tu Simpan dulu. kalau Simpan dulu. Kejap Okay. lagi kita nak sembang. Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami di Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia penuh makna. Alright. Kai ambil daripada tu. Jadi jangan ke mana-mana ke. Okay, boleh? Boleh? Siap lagi ya. Alright. So roll 5, 4, 3, 2, go. Jadi, untuk anda jangan ke mana-mana. Kita akan sembang panjang lagi dengan Nabila Razali. Terus bersama dengan kami di Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia penuh makna. Alright. Okay, Chun. Lambai. Jangan lambai aja dekat. Jom datang dekat. Jumpa Nabila Razali. Nabila. Dengan kita tengah buat rakaman Carta Suria Top 40 Raya dengan Bella. Bella. Betul. Okay, jom. Okey dah. Kai okay? Okey, boleh? Okay. Right, 5, 4, 3, 2, 1 and go. Selamat Hari Raya semua. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama dengan Kai Hassan di Carta Suria Top 40 #Kurnia penuh makna raya ni kan. Dan Kai tak seorang-seorang bersama juga peminat-peminat Nabila Razali. Hai. Yes. Bella, Ya. cerita tentang dulu-dulu punya raya lah kan. Bella pun ada rasa macam kemeriahan raya dulu mesti dirindui. Ya. Kan zaman dulu waktu kecil membesar dekat mana Bella? Kat Selayang. Dekat Selayang. Dekat area mana? Dekat area Batu Ke. Batu Ke. Oh, dekat situ lah. Daripada kecil. Daripada kecil. Okey. Bella memang waktu dalam perut tu mak dah pindah dekat area Selayang Selayang. tu. So Bella membesar di situ. Oh, sampai sekarang pun balik kampung situ?
Kira rumah mak kat situ kan. So now dah adalah kampung mak kat Melaka, Oh, ayah kat Sekincai. faham. Jadi macam sekarang dah kahwin Kelantan pula. Yelah, so banyak negeri. Melaka, Sekincan, Kelantan. Tiga-tiga ni mana best? Tiga-tiga best. Tiga-tiga best. Baik, Bella, kalau diingat kembali lah. Dulu-dulu punya raya kan? Yeah. Kenakalan tu mesti ada. Oh, of course. Kan? Apa Bella yang tak boleh lupa lah untuk Ramadan dulu? Ramadan Ramadan biasalah kita kecil-kecil kan kita puasa yang yuk. Tapi kita cubalah nak penuhkan puasa. Tapi paling tak tahan dengan godaannya mi segera itulah. Bau dia bukan main. Wah, mi segera kan? Tapi tu budak-budak. Tapi budak-budak kan. Bila dah meningkat dewasa tu kita sendiri tahulah nak tahan macam mana. Tapi kalau raya paling seronok. Sebab sebelum nak raya tu malam tu dah gosok baju siap-siap. Okay. Dah bentangkan, dah gantung, kasut dah siap, beg dah siap. Dah tahu dah alamat rumah yang mana nak pergi dulu. Esok tengok basikal tu minyak dah cukup belum dekat rantai dia kan. Banyak ni nak pusing. Pandai buat basikal. Pandai. Kita race pun boleh apa. So nak naik basikal nak pusing 2 taman. So ada slot pula. Pagi tunggu orang balik solat kan. Lepas tu pergi rumah ke rumah. Ada rumah dia tak bagi duit raya. Kan? Dia bagi air sirap. Tapi terbaik air sirap dia. So Sirap pun sedap. pengalaman tu lah yang Bella rasa macam mungkin sekarang kurang kot. Kalau dapat rasa pun betul-betul dekat area perkampungan mungkin. Betul. Kan? Kalau Kelantan dah lagi kot. Kalau di bandar kebanyakannya macam just naik kereta jalan ikut je parents kan. Yes, tu rindu kan. Ujung-ujung salam dapat duit raya. So kalau dulu tu lain sikit Zaman lah. sekarang kalau kita tengok budak-budak ada banyak main phone. Lepas tu tahu-tahu duit raya masuk dekat online. Masuk sekarang QR dah ada je QR kan. kan. Jadi orang kata vibe raya seperti dulu tu kurang zaman-zaman kita Bella kan. Ya, mungkin cara dia menyambut raya lain lah. Betul. Sebab tu ada lagu Raya Bella. Lagu apa Bella? Tak sabar Tak nak sabar raya. nak raya. Baik, kejap lagi nak suruh Bella nyanyikan lagu Raya Tak Sabar Nak Raya. Okey, Ya, jadi untuk betul. anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Makna. Kekal setia bersama dengan Kai Hazan di Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Makna masih lagi di Paradigm Mall PJ. Selamat Raya semua. Mana peminat-peminat Nabila Razali? Wow, Bella masih lagi ceria. Ya. Baik, time raya kan. Rumah siapa yang wajib pergi? Saya takkan miss lah. Macam awak takkan miss lah pergi. Rumah siapa dulu? Rumah mertua kena pergi Mertua lah. confirm lah. Confirm lah kan. kan. Rumah siapa? Kawan-kawan ke? Rumah rakan selebriti? Oh. Saya jarang ke rumah kawan-kawan. Selalu ke rumah saudara mara. Oh, iya ke? Even waktu saya belum berkahwin pun, memang saya ikut family pergi beraya rumah makcik, pakcik, nenek saudara ke, balik Melaka ke, Sekincan ke. Memang rumah saudara mara dulu. Okey. So now lepas berkahwin pun sama juga. Alright. Saudara mara. Sebab makanan tu. Confirm lah. Air tangan ibu, nenek-nenek yang masak kan. Lain lah. Syed, kalau cakap pasal menu makanan, di belah Kelantan, menu wajib apa yang family husband buat? Takkan bodoh. Tak. Kuzi. Kuzi? Ayam kuzi. Ayam kuzi? Macam mana ayam kuzi? Dia macam... Kita tengok. Pandai getap. Excuse me. Alah, janganlah kat sini. Tapi dia macam rendang. Okay. Dia macam kering sikit. Okey. Dia tak berkuah lah. Ui, sedapnya. Sedap. Ayam kuzi. Ayam kuzi. Okey. Itu di belah Kelantan? Ayam kuzi ke, kerutuk ayam ke. Kan? Betul ke? Kan kat sini. Betul ke? Betul. Okey, itu di belah Kelantan. Kalau balik ke Selayang, menu family belah Bella yang husband, sedapnya you. Macam tu. Oh, Mak Bella suka masak kari baba nyonya. Kari baba nyonya. Ui, sedapnya. Ikan merah. Kepala ikan Ikan kan. merah. Time raya. Makan dengan nasi lah. Makan dengan lontong ke. Ui, sedapnya, makan dengan ya nasi Allah. ke. Bella pagi-pagi rutin kalau dekat rumah Bella, pagi-pagi tu kena ada pulut dengan sambal hijau. Sebab ayah Bella orang Jawa. Okey. Jadi dia pagi-pagi memang kena ada lah pulut dengan sambal hijau. Lepas tu baru ada lauk rendang, ketupat, lontong, ada sambal Jawa. Ada apa lagi, kuah kacang depends. Kalau ekstra sikit petang, mak buat soto ayam. Sabar Raya dah. Baik Bella, husband selalu request Bella masak apa? Alamak. Kalau time raya. Ke tunjuk-tunjuk je?
Ah, Kita tunjuk je. tutup kamera. Dia Sebab macam memang akan setiap kali raya you tolonglah masak ni. jarang lah. Jujur je lah kau orang minta susah pula. Tapi dia memang suka kuzi. Jadi Bella pun macam, okay tak apa. Ada orang yang lebih pro lagi buat kuzi iaitu maknya. Jadi jomlah kita pergi sana. Senang. So ayam kuzi tu antara favourite lah time kali raya kan? Favourite dia lah kuzi. Yes, sebab itulah kan sebab tadi tanya Hakim dia kata family dia akan masak lontong. Oh, lontong Sedap juga. Kan? Dan Bella juga untuk semua peminat-peminat, untuk semua yang mengenali Bella daripada awal-awal kemunculan Bella dalam industri dekat dulu AF lagi kan. Nak kata apa kepada mereka, silakan. Kalau boleh nangis-nangislah Bella. Raya kan raya. Yeah. Silakan Bella. Janganlah nangis. Raya tak mau sedih-sedih. Betul. Okey, buat semua pendengar Suria dan juga peminat-peminat saya, Nabila Razali. Saya sedar saya bukanlah yang terbaik. Tapi saya sedang mencuba untuk menjadi yang lebih baik dan baik di masa yang akan datang. Dan sekiranya ada yang kurang daripada saya minta maaf. Daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Dan sekiranya ada yang terlebih daripada saya, baik datang daripada saya itu bukannya daripada saya tapi datang daripada dia. Dan terima kasih atas sokongan anda semua. Dengan itu saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat semua. Baiklah, mesti tak sabar minat-minat Bella untuk dengar suara live lagu Raya Bella kan? InsyaAllah. Ya, Paradigma mana suaranya? Yes, sekarang ini secara live kita tunjukkan kepada anda sekarang. Lagu apa Bella? Satu lagu je kan? Tak Sabar Nak Raya. Sekarang ini Nabila Razali, Tak Sabar Nak Raya. Silakan. Sudah tibanya kiamat hari berkira hari mulia. Setahun sekali berjumpa saling ziarah di ramah mesra. Hati terasa lagi kaki sama tersayang. Aidilfitri mencoba dari paginya dibakar lemah. Ini masanya Kak Bella bersuara. Sila terima dendangan istimewa. Tak sabar nak raya. Cepat-cepat balik tinggalkan kerja. Tak sabar nak raya. Duit-duit raya jangan dilupa. Tak sabar nak raya. Beli-beli baju matching semua. Tak sabar nak raya. Kosong-kosong tak sabar nak raya. Sudah tibanya pagi raya terhias sudah indah suasana. Anak-anak bergelak tawa berseri wajah segak belaka. Berkait selamat, mohon maaf silakan salah. Sesekali sedap. Suara sila terima dendangan istimewa. Semua tak sabar nak raya. Cepat-cepat balik tinggalkan kerja. Tak sabar nak raya. Duit-duit raya jangan dilupa. Tak sabar nak raya. Beli-beli baju matching semua. Tak sabar nak raya. Kosong-kosong tak sabar nak raya. Okey semua, Bella nak ajak ikut sama-sama dengan Bella, boleh? Kuat lagi tau. Now semua. Lagi sekali. Tak sabar nak raya. Cepat-cepat balik. Duit raya, duit raya. Kerja. Tak sabar nak raya. Dalam tu ada 100, okey? Duit raya jangan dilupa. Happy-nya. Tak sabar nak raya. Beli-beli baju matching semua. Tak sabar nak raya.
Nabila Razali. Baik, untuk anda jangan ke mana-mana sebab kejap lagi kita akan bersama-sama dengan baru je lepas rilis lagu Gadis Melaka baru-baru ini, Nur Lela. Kejap lagi kita bersama dengan Haziq Rosby. Terus bersama dengan kami di Carta Suria Top 40. #Kurnia Penuh Makna. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat Hari Raya. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama dengan Suria Kurnia Penuh Makna Carta Suria Top 40 #Raya ini. Jam ketiga dah, kita tak seorang-seorang lagi. Kita ada bersama dengan selebriti undangan kita. Kalau tadi kita dah bersama dengan Hakim Rosli, kita dah pun bersama dengan Nabila Razali. Dan ini kita terbangkan daripada Melaka. Dan lagunya yang trending hari itu Nur Lela. Balik raya pun balik raya Melaka. Kita bersama dengan Haziq Rosby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Kan? Raya Zi. Masya Allah. Masya Ahai Allah. Nur Lela. Ahai Nur Lela. Gadis Melaka. Sedap awak ni. Janganlah. Awak- Sebab saya dekat Radio Suria ramai yang mengutuk saya. Kenapa? Awak seorang je yang puji. Tak, kita kena puji. Okey tak okey puji je. Ikhlas ke tidak? Ikhlas. Alhamdulillah. Baik Aziz. Yang Ya. pastinya selamat Hari Raya Aziz. Selamat Raya, Mak Zai Batin. Masih ada batin. Busy tu busy yang bagaimana untuk raya tahun ini? Macam mana? Tahun ini busy Okey. tu busy Okey. yang bagaimana? Alhamdulillah lah, macam tahun lepas Betul. memenuhi undangan untuk majlis buka puasa pula. Majlis Hari Raya. Ya, betul. Okey, majlis rumah terbuka. Ya. Jadi kemeriahan tu sama seperti yang tahun lepas. Makan pun banyak, semakin Ya. membesar. Steady Aziz. Steady, alhamdulillah. Dia Makin puasa okey, masa puasa hari tu okey. Ya. Bila dah start raya ni, gendang, lemang, ketupat semua dah isi dalam Sauk perut. semua. Sauk. Baik. Haziq, itu antara yang kemeriahan raya lah kan. Macam Haziq untuk Ramadan itu full lah untuk booking persembahan. Ramadan biasanya banyak berehat. Banyak berehat. Banyak berehat sebab banyak undangan untuk berbuka puasa tapi Okey. bukan untuk buat persembahan. Okey. Tapi ketika buat persembahan tu kita belanjalah 1 lagu, 2 lagu. Wah, Macam itulah. undangan Ya, betul. Tapi Haziq kalau tengok kat media sosial dia hari tu tau, dia punya majlis-majlis diraja. Ya Allah. VVIP. Astagfirullahalazim. Dia punya harga mahal. Ya. Ya. Mak boleh Saya bincang. pernah, saya pernah check dengan awak punya PA. Siap check tu. Yelah, sebab kita pun ada undangan juga. Tapi Haziq, alhamdulillah syukur. Sekarang ni punya rate pun dah semakin meningkat. Ingat macam semakin menurun. Maksudnya permintaan tu penuh lah sentiasa kan? Alhamdulillah, selepas viralnya lagu Lemak Manis tahun 2023 sampai sekarang alhamdulillah macam orang bekerja lah. Yelah. Jadi naik pangkat. Betul. Gaji pun meningkat. Betul. Jadi kita penyanyi pun untuk meningkatkan kita punya, orang kata kita punya rate harga tu, kita pun kena bagi. Jagalah. Kena jaga, kena bagi yang lebih baik. Yelah. Kena keluarkan produk lagi banyak. So Betul. orang nampak. Persembahan, kalau macam persembahan di halayak ramai macam gini kan, dengan persembahan di hadapan raja kan, ada beza ke? Beza. Kalau depan yang protokol tu, dia punya protokol dia lagi lebih lah. Ketat lagi lagi dahsyat. lah. Tak boleh bercakap. Oh, ya ke? Kena cakap. Contohlah macam, menjunjung kasih tuanku, terimalah lagu seterusnya. Kena cakap macam tu je. Oh, ya? Tak boleh nak ajak menyanyi sekali, tak boleh. Oh. Pakaian, attire semua dia kena ikut etika kod pakaian diorang. Yelah. Tapi kalau show macam ni santai, kita Lagi seronok kan? seronok juga. Yang tu pun seronok, tapi seronok cara lain. Yang ni seronok cara lain. Payment besar. Alhamdulillah. Nanti kita 20%. Baiklah, kejap lagi kita akan sembang panjang lagi dengan Haziq Rosby. Jadi para demo, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Makna. Mendengarkan kami di Melaka 88.5 FM. Selamat Hari Raya semua. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Kai sekarang di Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Makna. Dah jam ketiga dah kita berhari raya bersama dengan Haziq Rosby. Yeah. Haziq, ahai Nur Lela. Tahun ni punya raya. Ya. Balik mana Haziq? Tahun ni saya balik
Melaka macam biasalah. Melaka. Alhamdulillah Melaka. Melaka belah mana? Melaka dekat Bukit Piatu. Bukit Piatu? Bukit Piatu dia dekat dengan Bandar Hilir. Oh. Dekat dengan Bukit Katil. Ada area di situ je. So memang membesar di situ, beraya di situ, adik-beradik pun di situ, mak ayah pun di situ. Mak arwah abah kuburnya di depan rumah kampung. Oh, dekat. Mak di situ. Mak saya orang Melaka, saya sebenarnya orang Johor. Ya, ya, orang ya. Keluang. Jadi membesar banyak kat Melaka lah. Oh, memang setiap tahun balik raya Setiap Melaka. tahun semenjak dah berumah tangga ni selang-seli. Okay. Tahun ni Melaka, tahun depan kat Muar. Oh, Muar Sebelah dekat. je. Sebelah je. Sebelah. Tak ada isu Tak bergaduh ada, lah. tak ada. Macam malam nak raya kan, petang tu singgah Melaka je. Okey. Mak kata, ni ada aku masak rendang lebih ni, ambil. Bawa balik Muar. Oh. Tapi sepanjang orang kata dalam usia perkahwinan berapa tahun dah, Aziz? Saya dah berumah tangga hampir 10 tahun. 10 tahun selepas keluar daripada Akademi Fantasia? Tak, Akademi Fantasia 2006. Lagi lama, lagi Lah dulu. 20 tahun lepas. Ya, 20 tahun lepas kan? Dah 20 tahun dah. So tak ada masalah untuk balik raya? Tak ada masalah. Oh, bagus alhamdulillah. Kalau macam anak-anak, dia lebih kepada nak balik Johor atau nak balik Melaka? Dia budak dorang tu dua-dua dia okey. Tak ada masalah. Sebab yang ni ada sepupu dia best, Okey. belah sini sepupu pun best. Okey. Dia fikir sepupu dorang supaya dia nak main je. Betul lah tu. Ya. Baik Aziz, kalau cakap tentang menu waktu raya pula kan. Kalau di Melaka apa menu yang wajib? Okey, kalau dekat Melaka saya ada mak saya punya trademark adalah kuah lodeh ataupun panggil kuah lontong. Sedap. Tapi kuah lodeh bezanya bagi saya lah. Bezanya kuah lodeh ni isi dia lagi macam-macam. Dia punya sayur, dia punya macam-macam lah dalam tu. Okey. Lepas tu ada ketupat macam biasalah. Yang lain saya rasa sama je lah. Ada kuah kacang. Ya. Yang lain sama je. Itu Melaka? Melaka. Johor pula. Kalau Muar, Muar. Muar takkan raya makan mie rebus? ada juga. Ada juga. Oh. Ada juga. Makan sate pagi pun ada juga. Uish, lain Ada. macam. Muar memang dia lain macam. Pagi ada sate. Lepas tu kalau Muar ni dia mi Bandung pun Mi Bandung Mi Muar. Bandung pun ada juga. Tengok tak kira mi Bandung raya tak raya pun ada juga. Tetap ada juga. Wajib menu. Wajib. Kedai mi Bandung pun buka agak pagi raya. Tapi itulah kata kemeriahan antara Melaka dan juga Johor. Yang pastinya di setiap negeri ada makanan. Ada kelebihan dia. Kelebihan dia kan. Jadi untuk anda, kita nak sambung panjang lagi dengan Haji Rosby. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di Carta Suria Top 40 Raya. #Kurnia Penuh Makna. Paradigm Mall. Alright. Boleh? Sambal lodeh? Sambal goreng. Sambal goreng ada. Hai, ya Allah. Tak set ketiga. Zik, jap. Kita cerita pasal... Okey, ni kita ke sedih sikit Zik ya. Sedih sikit lah. Jom. Boleh? Nak air? Tak. Okey. 5, 4, 3, 2, 1, and go. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami Kalau di Muar 101.4 FM. Selamat Hari Raya semuanya Paradigm Mall. Ya, terima kasih yang bersama dengan kami dekat YouTube juga dan pastinya bersama dengan Kai Hassan di Carta Suria Top 40 Raya ni. Kita ada Haziq Rosby. Assalamualaikum. Haziq kata tadi kan setelah permergian ayah dia tercinta, kuburnya pun dekat kan. Ini sedih sikit lah kan. Saya rasa macam kalau kita raya, kita takkan lari daripada kisah sedih. Pergi ziarah, menziarahi yang telah pun tak ada, kita sedekahkan Al-Fatihah. Untuk ayah Haziq, dah berapa lama telah pergi gitu? Dia kembali ke rahmatullah pada tahun 2014. Lama juga. Lama juga. Lebih 10 tahun. 2014. Lebih 10 tahun. Masa tu dia kena kanser hati. Allahu Akbar. Kanser hati. Jadi dia diagnose kejap je dalam setahun sebelum tu. Lepas tu dia rapid, dia cepat kan. Ya. So sempatlah pergi, masa dapat tahu tu sempatlah satu family plan pergi umrah. Oh, sekali semua? Sempat semua pergi Ya umrah. Allah rezekinya. Lepas tu balik daripada umrah tu dia dah start sakit lah. Ya. Jadi tak lama lepas tu rasanya arwah abah ni dia pergi dengan tenang lah, maksudnya. Tak ada masuk ICU ke apa, tak ada. Tak ada, dia memang sakit. Lepas tu terus esoknya tenang je, tak ada apa-apa kesukaran.
Yelah. Macam Haziq sempat berjumpa arwah Sempat. ketika tu ada. hayat terakhir. Dekat hospital tu juga. Allah Akbar. Rasa macam kalau kita imbas kembali untuk raya lah kan, untuk arwah sendirilah. Apa yang paling rindu? Saya rindu arwah ayah saya. Dia adalah orang yang bawa saya pergi mana-mana pergi show. Oh, ayah Haziq pun menyanyi juga? Tak. Dia orang muzik lah? Dia bukan orang muzik. Saya sebelum menyanyi, saya adalah seorang ahli sukan tau. Dulu saya pemain kriket negeri Johor dengan Malaysia. Lepas tu dia adalah manager kepada negeri Johor dan manager untuk skuad Malaysia. Alright. Jadi saya dengan arwah abah ni memang dia dekat dengan saya semenjak masa sekolah lagi. Sampailah saya masuk AF. Lepas juga sebelum dia meninggal. Memang dia akan bawa saya kalau show kat Johor ke kat Pening. Yang bawa kereta adalah abah, bukan saya. Yelah, dia seorang yang support Haziq. Ya. Sekali dengan mak, sekali lah. Kalau lah arwah masih ada kan mesti dibangga dengan... Itulah, kalau dia ada tu, alhamdulillah sekarang mungkin dia gembira lah. Yelah, Al-Fatihah yang telah pun pergi dan pastinya kejap lagi kita nak sembang panjang lagi dengan Haziq Rosby untuk Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Makna. Jangan ke mana-mana guys. Pedam okey? Yeah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami kalau di Utara 106.9 FM bersama dengan Kaidi Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Makna. Mana suaranya Paradigm? Bersama juga dengan Haziq Rosby. Ya, selamat raya. Selamat raya semua. Selamat raya Haziq. Ya, selamat raya kan. Cakap pasal raya ni kan mesti orang kata terkenang dulu kawan-kawan yang kita tahulah aib kita. Yo. Cerita aib pula ni. Ya betul. Ini raya. Ini dulu punya cerita lah. Ada kat bawah tu. Ada. Kawan-kawan. Oh ada. Haziq sampai sekarang kawan dengan orang yang dulu kenal Haziq daripada kecil. kecil. Saya memang kecil tu taklah. Saya kenal bila dah besar. Oh ada tu mana? Macam mana? Lambat sikit. Okey ada. Ni banyak aib ni cerita ni. Ini bukan podcast. Kalau podcast kita boleh cerita panjang lebar. Baik, cerita tentang raya lah Haziq. Zaman kecil-kecil dulu kan kalau diimbas kembali apa benda kenangan raya yang Haziq tak boleh lupa lah. Sampai sekarang kalau boleh diceritakan. Kenangan raya kalau saya balik ke kampung, rumah kampung saya tu depan adalah jalan besar. Jadi kereta lalu lalang, saya dengan sepupu saya ambil batu, aim kereta, lepas tu lari. Oh ya, ini usia berapa? Belum sekolah kot. Oh kecil-kecil lah. Darjah 5, darjah 5, darjah 6. Dah sekolah, yang tu dah sekolah. 5-6 tahun. Kau sekolah lambat ke sini? 5-6 tahun, aim kereta lalu je. Pernah baling mercun. Dekat kereta? Oh memang nakal teruk. Baling, kena je. Lari. Orang tu tak dapat detect sebab kita laju. Yelah. Berhenti pun tak boleh. Tapi Haziq muka baik tau. Saya jahat. Itu dulu punya cerita lah. Itu time raya. Ya, time raya. Kalau Ramadan ada ke? Ramadan kita masa main bola tu kan petang-petang kita main bola pukul 5 petang kan. Pukul tak, main pukul awal lagi pukul 3, pukul 4. Main sebelum buka puasa tu. Kita masa tu haus sebelum main bola. Yelah. Sebelah dia singki. Gogop ah. Time puasa main bola. Time puasa. Tapi itulah kenangan. Ya. Zaman sekarang? Zaman sekarang kita gogop tu lepas berbuka lah. Yelah. Kalau anak-anak tengok dua-dua orang anak kan cahaya mata kan. Mana yang ikut Haziq? Nombor 2 kot. Nombor 2? Ikut pergi Haziq? Ikut dia sebiji. Dia punya nakal dia. Dia suka menyanyi. Oh suka menyanyi? Suka. Okay, kalau macam dua-dua ni memang kalau diorang nak jadi selebriti tak ada masalah untuk Haziq? Tak kisahlah dia nak jadi apa, janji jadi orang berguna. Saya tak kisahlah saya dia nak suruh dia jadi bomber ke polis ke, tak kisahlah. Tapi tengok yang sulung tu dia dekat arah mana? Okey, yang sulung tu dia lebih kepada dia suka masak. Okey. Saya hantar dia kelas baking semua kan. Lepas tu dia suka benda-benda sains, eksperimen. Nombor 2 ni dia suka seni, dia suka menyanyi, suka melukis. Ikut Haziq. Yang first ikut mak dia. Ya, first ikut mak dia. Baik, kejap lagi kita nak sembang panjang lagi dengan Haziq Rosby. Jadi untuk anda yang berada di Paradigm Mall, jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami di Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Makna. Paradigm! Selamat Hari Raya semua. Terima kasih kepada anda yang dengarkan Kai Hazard di Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Makna. Terima kasih juga yang dengarkan kami dekat YouTube, dekat frekuensi yang ada. Selamat Hari Raya, hati-hati memandu semua. Dan jam ketiga ini kita bersama dengan Haziq Rosby. Ya, selamat Hari Raya. Ya, Paradigm Mall okey lagi ke? Selamat Hari Raya. Jemput makan. Dia semua tak balik raya ke ni? Tak balik raya.
Ini semua geng-geng raya KL. Yes. Baik, Haji Rosbi. Kalau tengok tahun lepas ada Nur Lela. Ya, kalau tengok juga kemeriahan dalam MV Nur Lela tu, saya memang tak boleh move on lah. Meriah, Ada Sherry Al-Haddad di syuting dekat Melaka kan. Lepas tu untuk tahun ini pula keluar terbaru Nur Lela Raya. Itu macam mana? Kesinambungan ke macam mana tu? Saya meeting dengan bos. Bos company saya lah. Okey bos, tahun ni ada lagu raya tak untuk saya? Bos kata, ada, jangan risau. Tu saya dah fikir tau lagu raya. Saya ada melodi saya lah. Bos rusak. Bos besar. Lepas tu, okey bos, saya dah ada melodi. Lepas tu bos senyap. Lepas tu tiba-tiba dia panggil meeting. Nur Lela ramai request buat, sebab Nur Lela tu pun lagu dia macam lagu raya, melodi dia. Apa kata kita buat versi raya? Jadi saya dalam fikiran saya okey juga tu kan. Sebab memang dia punya lagu tu dah macam raya dah. Betul. Cuma saya tukar arrangement music dengan tukar lirik. Tukar lirik pun tak banyak, sikit je saya tukar. Kalau dengar balik kan. Betul-betul. Chorus tu saya maintain tapi belakang tu ada tambah raya. Sikit, Cuma dua verse atas dengan bawah tu memang saya tukar habis lah. Okey. So itulah ceritanya pada permulaannya. Tapi tak ada planning pun kan? Tak ada planning. Last minute? Last minute. Tapi masa keluar Nur Lela tu dekat social media, masa dia dah release dulu, ramai yang komen. Tak buat versi raya ke? Kan? So daripada situ pun datang juga plan untuk buat versi raya lah. Seronoknya last minute. Tapi biasanya kalau karya last minute ni jadi? Tapi tengok keadaan juga. Sebab Nur Lela yang sebelum ini meletup. Cuma kan video klip Nur Lela Raya ni dah keluar. Ya, betul. Itu nak tanya tu. Pasal muzik video tu. Itu kesinambungan atau shoot lain? Dia kesinambungan sebenarnya. Orang tanya mana Sherry kan. Itu tak ada bajet kali ni. Dah habis dekat first dah hari tu. Dah first habis. Ini pun kita rekod kat studio je. Yelah. Dan lagi satu, perasan tak kalau video klip tu ada seorang perempuan buka kad raya tu. Itu kononnya Sherry lah tu. Dia buka kad raya. Lepas tu ada satu band tu. Dia close up. Kononnya kad raya tu hidup dalam studio menyanyi live. Itu je lah. Okey, kalau nak pakai orang untuk muzik video kita ada Cik Piah. Cik Piah. Tapi tak ada view lah. Cik Piah Suria. Okey, baik, kejap lagi kita nak suruh Haji Rosbi cover sikit lagu Nur Lela Raya. Jadi untuk anda janji jangan ke mana-mana, terus stream kami di Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Makna Paradise. Cantiknya di pagi raya, Lela sayang, manis-manis kanda terbayang. Andai dapat ku beraya dengan Lela, ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka, jalan melenggo berkebaya nyonya berbunga. Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, manis orangnya. Di pagi raya, hati tak sabar nak jumpa Lela. Hai dicoba-coba raya dengan Nur Lela. Oh Lela sayang, senyuman memandang, manisnya bersalam-salam. Menang hangus kue pun hitam, semua jatuh terlentang. Andai dapat ku beraya dengan Lela, ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka, jalan melenggo berkebaya nyonya berbunga-bunga. Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, manis orangnya. Di pagi raya, hati tak sabar nak jumpa Lela. La 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 la. Oh Lela, oh Lela, oh Lela, oh Lela.
melangkah, jalan melenggok, berkebaya nyonya, berbunga-bunga. Oh lela, oh lela, oh lela, oh lela. Alahai no lela, gadis Melaka, rupa menawan bagaikan bunga di tengah taman. Bagaikan bunga di tengah taman. Ai dicoba-coba raya dengan Norlela. Ai dicoba-coba raya dengan Norlela. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya semua. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama dengan Carta Suria Top 40 Raya. #Kurnia penuh makna. Terima kasih yang dah pun follow semua media sosial Suria Malaysia sekarang ini. Dan jam terakhir ini kan, kita tak seorang-seorang. Kita bawakan lagi dua selebriti yang saya rasa zaman saya adalah zaman diorang tau. Oh, kita ni sama baya. Ya, Gen Z. Gen Z bukan ke? millennial Kira Gen Z ke? lah. Millennial. Aku Gen Z. Oh, sumpah. arah Gen Z. Oh, tersebut nama dah pula. 2000, Kita bersama 2000 dengan 1997. First Gen Z. oh, mudanya. ya ke? Wani Ara Johari dan juga Wani Azrita. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam Mohon Ara. saya batin. Masya Allah. Ya Allah, makin hari makin hello. Makan apa Masya dia Allah. ni? Susah je. Allah punya. Semua Allah punya. Allah punya. Baik, Ara dan juga Wani. Busy tu busy yang bagaimana untuk raya tahun ini? Ara dulu. Alright, macam Ara, Alhamdulillah kita masa puasa kita dah stop dulu. Bukan stop lah, I mean kita kurangkan. Lago. Kita kurangkan. Masa raya ni kita pulun. Oh, Kita pulun. okey. Show semua Tapi kali ya. Alhamdulillah lah, Alhamdulillah rezeki kita untuk raya tahun ni juga. Ya, Kita ya, masih ya. ada kerja. Dan kita laksanakan lah. Semoga semua raya nanti next samalah. Betul, peminat pun makin ramai Betul, Alhamdulillah. Macam Wani sendiri macam mana busy tahun ni? Betul. Saya tengok, oh pengacara tahun ni tak Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Kalau tidak dah tahu, dah jemput ni dah. Jadi apa kata host Suria dah. Boleh. Ah, Apa boleh? salahnya? Okay. Yang penting payment okey. Okay, Alhamdulillah saya tahun ni masih berkesempatan beraya bersama keluarga saya di Kuching, Sarawak. Ui, Alhamdulillah. jauh. Ya. Dan itulah kita copy paste lah apa yang Ara cakap sama-sama lah kita. Alhamdulillah tahun ni masih lagi ada jemputan dan kita memenuhi jemputan-jemputan tu lah. Yelah. Tapi yang paling penting dapat juga momen beraya dengan keluarga tu lah. Alhamdulillah. Baik, selain daripada raya lah untuk Ara, apa lagi yang Ara buat sekarang ni busy? Okay, Kalau career? Kalau untuk career, selain kita berhari raya lah, kita show raya apa semua kan. Kita tengah fokus on lagu seterusnya sebenarnya. Next single. Next single sebenarnya. Terlalu bodoh. Ya sebelum ni. Itu tajuk sebelum ni. Terlalu pun sebelum ni. Okay. Tapi next ni dia tak berapa nak tu sangat. Oh, dia ada kena-mengena dengan bodoh ke tak ada? Dia okay, dalam 3 lagu dia tak ada. Yang itu tak ada. Tapi dalam 3 lagu, Menjaga Jodoh Orang Lain, Terlalu Bodoh dan next ni adalah satu lagu yang berkait. Wah, So tahun kita ni. kena tunggulah. Ada kan Untuk next dia lagu. rasa-rasa Ara lah, dia akan meletup macam lagu InsyaAllah lah, insyaAllah. Sebab Ara pun memang tak sabar untuk keluarkan lagu ni. Sebab dia gabungkan 2 genre, which is galau dan a bit masuk Ara punya karakter rock dalam tu. Wah, Yes. diri sendiri. Diri sendiri, ya. Baik, Wani, Saya. selain daripada raya, sekarang ni ada lagi ke yang lain? Saya masih sedang mempromosikan lagu terbaru saya, Lembayung Tari. Yo. Baru je keluar sebelum puasa, like literally sebelum puasa, kita keluarkan seminggu sebelum puasa. So masih lagi menjalankan promosi lagu Lembayung Tari itulah. Yeah, saya tengok awak masak juga kan kat media sosial kan? Ya, betul. Itu kempen waktu bulan Ramadan lah. So Oh, kita, ya kita ke? dah tak mengacara Yelah, kan. yelah, Kita betul kena lah. cari lain lah. Alhamdulillah. Job lain masuk. Alhamdulillah. Okey, baik. Kejap lagi kita akan bersama dengan Ara dan juga Wani Hasrita lagi. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami di Carta Suria Top 40 Raya. #Kurnia penuh makna. Freda Daimal. Wow. Baik, terima kasih seromban dengarkan kami 107.0 FM kembali bersama dengan Kai Hasan di Carta Suria Top 40 Raya. #Kurnia penuh makna. Freda Daimal okey lagi ke?
Mana winner-winner Ara dan juga Wani? Wow, ramai. Baik, Wani dulu. Ya. Untuk tahun ini, adakah bergaduh untuk balik kampung raya? Oh tidak. Oh, tidak. Alhamdulillah. Dia dah balik. Ha? Dia tak gaduh dah sebab dia dah balik dah. Oh, ya ke? Dah balik. Dah balik awal. Tak gaduh. Alhamdulillah tahun ni sebenarnya saya punya turn adalah di Kuala Lumpur. Okey. Kuala Lumpur kita balik ke kampung Bagan Datuk lah. Okey, Bagan Datuk. Tapi ibu saya dengan rela hati dia cakap, Wani kesian tengok suami awak tu raya dekat Kuala Lumpur. Sebab kita raya dekat sini sehari, 2 hari. Okey, 2 hari raya kedua dah jalan mall dah. Yelah. Kalau saya lah. Jadi raya pertama dah balik kampung, raya kedua dah balik KL. Okey. Tetapi dekat raya di Kuching, siapa-siapa yang pernah beraya di Kuching, dia berbeza. Dia memang 7 hari 7 malam tu. Dia memang sebulan-sebulan tu raya betul. Dekat sana? Betul. Oh, So okey. ibu macam kesian lah kat suami awak, balik je lah. Dan saya alhamdulillah tahun ni berpeluang memujuk ibu saya raya sama-sama dekat Kuching. Alhamdulillah. Ya, sekali. Satu kan, keluarga senang. bawa ke sana? Betul, sebab ibu saya kan ibu tunggal kan, saya kan Ya, jaga ya, ibu ya, saya. ya. So ibu apa kata ibu? Sama-sama. Jom lah kan? So ke Kuching lah dia. Sebab Wani ada berapa beradik? Saya seorang. Seorang je anak tunggal. Betul. Jadi senang lah mak ikut mana-mana. Betul. Jadi seronok lah. Dia dapatlah beraya dengan Ya. kucing. Wani seorang yang garang ke dengan suami? Tak. dia tukar terus. Sebab lepas dia ni Lepas lah. dia. Tak. Saya kalau dengan suami, saya sebenarnya sangat dominan orangnya. Oh, bagus ya. Tetapi Iya ke? Aib Ara. Sudah. saya rasa Member sebelah pecah. saya rasa kalau orang tak Rahsia. kenal saya, orang nampak saya dominan lah. Yelah, Orang nampak saya yelah, garang kan. yelah. Tapi tak, sebenarnya bila dengan suami kita suami saya lagi dominan lah daripada saya. Tapi tak adalah dominan teruk sangat kan. Betul lah. Mesti ada perbincangan tu lah. Betul. Yang Tapi masih kalau, apa dia? Yang masih single sekarang ni. Itulah tu. Sedih Baik Asyara pula. Jap, Boleh lah. single ke? Single ke? Single ke? Tengok dekat Single. TikTok banyak kan gandingan-gandingan dia. Tak ada. Kenan-kenan dia. Saya masih single and available. Oh, Alhamdulillah. Oh, try. Baik Ara, tahun ni Negeri Sembilan. Ya, tetap Negeri Sembilan. Wow. Kuala Pilah Negeri Sembilan ya. Ya, seronok kan. Kalau macam balik Negeri Sembilan, ada siapa sekarang ni kat sana? So far alhamdulillah family saya masih ada. Ibu Okay. dengan ayah masih ada, adik-beradik yang lain pun masih ada. Cuma tahun ni dia macam kurang satu sebab adik saya dah kahwin. Oh, So dia- adik kahwin dulu lah kah bendul? Ya, abang kakak tak kahwin lagi. Adik kahwin dulu, so dia kurang satu lah. Okey, dekat jadi kampung bila nanti. dah adik kahwin dulu, mak tak tanya ke kau ni macam mana? Kau ni, Ara bila nak dapat menantu mak ni? Alhamdulillah lah, dia tak ada lagi soalan-soalan begitu. Oh, bagusnya. Dia faham Parents lah, saya sangat memahami. Dia tak Bagus, pernah bagus, push bagus. macam, bila nak kahwin ni? Bila nak Yelah, kahwin ni? yelah. Tapi kita doakan yang baik-baik. Yes, tapi soalan itu dah standby setiap kali raya kan? Ya betul, tapi tahun ni saya dah ada jawapan. Oh ya, apa dia jawapan dia? Jawapan dia, hey ucapkan selamat. Oh, itu lagu raya. Kemudian nanti datanglah jodoh tu. Ya. Walaupun tak datang. Baik, kejap lagi dah sembang panjang lagi dengan Ara dan juga Wani. Jadi untuk anda yang berada dekat Paradigm, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di Carta Suria Top 40 Raya. #Kurnia Penuh Makna. Paradigm Mall. Terima kasih kepada anda yang dengarkan kami dekat Sabah, Sarawak, dengarkan dekat YouTube channel Suria Malaysia dan kembali bersama dengan Kai Hassan di Carta Suria Top 40 Raya. #Kurnia Penuh Makna. Paradigm Mall. Tepukan kemudian untuk Ara dan juga Wani Asrita. Cakap pasal menu raya. Masing-masing saya tahu Wani pandai masak, Ara pun pandai masak. Kenapa? Saya baru. Saya bangga. Saya baru. Baik, baru ni saya jumpa Datuk Atan. Baru ni saya jumpa Datuk Atan. Datuk Atan dia kata rendang Negeri Sembilan ni dia kering sikit. Ya betul, kalau sebab itulah kalau orang daripada KL Okey. datang rumah kan, dia akan cari rendang dulu. Oh ya ke? Sebab rendang kita orang rendang kering tau, tak berkuah langsung. Oh, Dan faham. kita punya rendang ni macam very simple lah, pakai beberapa bahan sahaja. Okey. Dia macam tak ada benda-benda yang complicated tu. Macam So, rendang tok ke? apa? Dia Rendang tok. Rendang tok macam dia gelap. lain Rendang sikit. tok Dia, kan tapi dia kering. betul-betul kering. Dia betul-betul kering. Oh, Maksudnya dia gelap ke dia color rendang? dia colour coklat. Oh, bukan kalau gelap tu hangit. tak color gelap. Kalau rendang tok dia Dia color gelap. Oh, gelap. Dia warna hitam. dia Dia warna warna hitam hitam, kan. betul. Oh, Dia faham. colour coklat gelap. Macam rich brown macam tu. So, Aram Rich Bro. Aram masak. Arah masak. Oh, pandai. Pandai Alhamdulillah. Tapi ada a few menu je lah yang saya pandai. Tak adalah semua. Antaranya. Of course masalah mak cili api. Ui, Negeri Of Sembilan. course. Tak rasa lagi. Wani dah pernah rasa? Paling terbaik. Terbaik. Kenapa muka tu? Ikhlas ke tidak? Betul, ikhlas. Okey. So rendang insyaAllah boleh lah. Okay, kedua? InsyaAllah dah boleh. Lepas tu tom yum. Standard lah. Benda-benda menu-menu yang simple. Okey, itu Cuma antaranya. Arafil sambal. Sambal Sambal sahaja. nagori.
Bukan sambal sambal Negeri sambal Sembilan. sotong, Oh, sambal udang. Tu tak Rafil. apa. Berkenaan dengan sambal lah Rafil. Betul. Dia kena ada santan. Oh, santan. Ah, dia Faham. ada santan. TikTok banyak sekarang tunjuk-tunjuk je kan. Boleh tengok belajar dekat Sebab TikTok. orang memilih makanan. So kalau benda tu tak kena dengan teka arah, tak boleh makan. Macam pasangan tak kisah Ara pandai masak tu je. Pasangan boleh lah. Oh, boleh Boleh lah. Grab jalan nanti ya. Okey, baik. Wani Azrita. Saya. Menu yang paling suami minta setiap tahun lah. Allah, dia tak minta kat saya lah. Okey. Alhamdulillah saya beraya bersama mak mentua saya. Alright. Okey, faham. So kita tolong-tolong lah. Okey. Tapi dekat Kuching memang wajib ketupat, Palas, bukan. Dia ketupat Sarawak. Oh, Dia lain? macam lain. Dia macam ketupat biasa tu. Dia dalam Okey. ketupat biasa. Oh, dia bukan macam ni lah. Ketupat. Dia macam ni Okey. kan. Tetapi dalam tu dia letak pulut. And then dia rebus dengan santan. Oh, faham. So macam sedap. ketupat palas lah kan? Ketupat palas lah, tapi Lebih cuma kurang dia macam ketupat palas. beza di Tapi inti. dia tak ada inti. Dia tak ada Cuma inti. dia dalam ketupat ni. Dia dalam ketupat ni. Untuk petak ni. Oh, faham. Nak rasa lah. Jom ramai-ramai. Siapa Tapi- orang Sarawak kat sini? Boleh. Ada orang Sarawak kat sini? Tak payahlah, datanglah rumah lah. Sempat lagi. Itu yang special. Ya, itu yang special of course lah rendang. Okey. Tapi saya waktu first time raya dekat Sarawak, saya culture shock. Sebab Wani favourite-nya makanan raya adalah kuah kacang nasi impit. Tahu nasi impit yang rebus kan? Petak juga tu. Dekat sana dia orang tak ada nasi Tak ada. impit kuah kacang. Lepas tu dia cecah apa? Dia orang rendang, kuah kacang tu macam baik beli sate. Oh, ratah macam tu ya Ya, kot. so saya first time dekat sana saya tak jumpa nasi impit kuah kacang. Saya sedih waktu first raya tu. Okey. And then nampak dekat kedai runcit kan, Ha. yang tak boleh beli ke ni nak rebus. Yalah nasi impit tu kan, tak boleh beli ke ni nak rebus kan. Nak masak. Yang kat sini tak makan Tak ni. ada. Macam tapi kita belajar lah, kita Yelah, belajar. tu- Lama-lama sekarang ni saya tak Okey. tengok pun apa tu nasi impit kuah kacang tu. Kita makan makanan ruji mereka. Ya, kan? tapi itulah kan bila kita beraya dekat sana kita masuk culture kat sana lah. Ya, Itu kita yang belajar seronoknya lah. kan, Betul. perbezaan kata budaya tu. Baik, kejap lagi kita nak sembang panjang lagi dengan Ara dan juga Wani. Jadi untuk anda kat Paradigm okey lagi. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Mana. Baik, untuk anda yang mendengarkan kami di utara orang Pulau Pinang, apa khabar? Selamat Hari Raya semua. 106.9 FM kembali bersama dengan Kai Hasan di Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Mana. Paradigm, tepukan untuk Ara dan juga Wani Hasrita. Selamat Hari Raya Wani, selamat Hari Ara. Selamat Hari Raya. Baik, cerita pasal lagu raya lah kan. Tahun lepas Wani ada lagu raya. Betul. Tahun ini, tahun lepas pun Ara pun ada dengan trio Latah. Betul. Ya betul. Tahun ini dua-dua macam busy nampak kan. Tak ada lagu raya kan. Kenapa tahun ni tak ada Ara? Okey, sebenarnya bukan tak nak keluarkan lagu raya, tapi Ara rasa lagu last year Meletup. masih orang cakap vibe lagu tu dia macam betul-betul old school punya lagu lama Ya. tau. So Ara rasa macam sayang kalau kita tak sambung promo tu. Betul, So sekarang betul. Ara banyak post balik lagu tu Zapin Malam Raya so that orang yang tak pernah dengar last year akan Okey. dengar this year. Yes, still promote lagi. Betul. Lepas tu tahun ni pula Ara pun busy dengan studio. Ara buka studio raya. Studio sendiri. Studio photoshoot untuk raya lah. So kencang. Ara memang busy dengan itulah sekarang ni. Ui, seronok bisnes. Alhamdulillah lah bisnes. Kita kena buat Betul, bisnes. betul, Dah nak betul. tua ni. Ya, Ara masih muda lah. Muda lagi lah Ara. Nak masuk 30 dah. Mesti muda lah. Dia Kalau- Gen Z. Kalau dia Gen Z dia kata dah tua, kita ni apa lah kan? Kita remaja purba kan. Baik Wani. Ya, saya. Untuk tahun ini, kalau tahun lepas lagu Wani memang kita dua-dua pun kita selalu main dekat Radio Suria. Thank you. Tahun ini kenapa tak ada orang raya? Busy kan? Sebab sama juga macam Ara, kita bagi tahun ni kita bagi peluang lah. Dekat orang lain pula. Kita bagi peluang. Sebab tahun ni pun ramai saya tengok rakan-rakan saya keluarkan lagu raya dan saya rasa lagu tahun lepas tu dia masih Betul. masih in lagi lah Betul, kan. trending lah. Lepas tu lagu dia pun macam vibe raya juga tau. Betul. Lembayung tari tu. So dia boleh guna. yes. Untuk Dan trend. betul dan saya pula baru saja keluarkan single Lembayung Tari. Lembayung, Right before puasa. So untuk nak keluarkan lagu raya dia macam sayang lah, rushing kan. betul. So kita kawat lah siapa-siapa Baik. yang nak Lembayung Tari tu. Tadi saya ada tanya dekat Hakim Rosli pasal lagu-lagu sekarang ni kan dia tak ada vibe raya. Kan lepas tu kalau tengok sekarang dekat media sosial pun ramai founder-founder keluarkan lagu raya. Benda macam tu Wani dan juga Ara rasa ataupun Wani rasa
untuk industri kita happy ke ataupun seronok tak? Oh, Ara macam fikir lama je. Tak fikir. Saya setuju, saya setuju. Apa tadi soalan? Vibes raya tu Vibe tak raya ada tu tak dekat ada lagu-lagu lah. sekarang. Okey, macam Yang bagi dengar Ara lah, bagi Ara kita tak boleh menghalang sesiapa untuk Betul, keluar lagu sebenarnya. Sebab dia tak ada guna duit kita, kita pun tak ada usik dia. Cuma bagi Ara untuk dapatkan lagu yang ada vibe yang seperti dahulu, sangat susah sebenarnya. You Dia kan? sangat susah. Ara nak jumpa pun sangat lama Untuk untuk orang kita ingat. jumpa. Untuk orang ingat, kena play every year tu susah. So kita pula memang di zaman media sosial. Betul. So bila di zaman media sosial ni kita kena ikut trend semasa. Ya, ya, ya. So mungkin trend semasa sekarang adalah pop. So mungkin kita boleh keluarkan lagu raya yang berbentuk pop. Betul. So mungkin diorang ikut trend Ikut itu. trend lah. Macam Ara lagi suka yang old school punya bunyi. Stay dulu. Dia tak ikut sangat trend kalau raya Bunyi lah, pop kalau lah. raya. Macam mana ni? Dia berbalik kepada preference masing-masing. Kau jangan lah. copy paste. Tak lah. Macam, Kau jangan copy paste. dia berbalik kepada preference masing-masing. Sebab Okay. ada yang bila kita dengar macam okey biasa je. Tapi ada yang dengar macam oh sedap, suka Okay. lagu ni kan. Tapi apa-apa pun kita meraihkan sahaja Betul. karya-karya yang mereka keluarkan dan kita enjoy je lah raya. Betul. kan. Nak Kita gaduh-gaduh nak buat apa raya. banyak variety kan, variety Betul. lagu dalam Yes. industri kita kan. Nak dengar, tak dengar, tak nak dengar tak Tak ada apa. masalah kan? Betul. Satu lagu yang Wani ingat sampai bila-bila? Satu lagu. Dulu lagu dulu. Dulu. Ha. Weh, kalau nak cerita tentang lagu raya yang memang terus masuk dalam minda adalah Dendang Perantau. Tengok. Kita start tu pun kita dah tahu Tahu dah kan? kan. Tu adalah lagu raya Dendang Ara. Perantau. Of course kalau Ara balik kampung. Balik kampung. Rehan Sudirman. Itu Itu memang pun lagu lekat. yang every year Ya. kita akan main. Yeah. Kalau nak lagu sedih, Air Evergreen. Mata Syawal lah. Air Mata Evergreen Syawal, kan? evergreen lah sangat. Baik, kejap lagi kita nak suruh mereka ni buat ucapan raya untuk semua peminat-peminat yang berada dekat Paradigm Mall ni. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, terus stream kami di Carta Suria Top 40 Raya #Kurnia Penuh Makna. Baik, terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama dengan Carta Suria Top 40 Raya. Selamat Hari Raya Paradigm Mall. Ya, selamat Hari Raya Ara. Selamat Hari Raya Wani. Ada duit raya tak? Ada kejap lagi minta payment dekat sini. Dan pastinya untuk 4 jam kita sembang-sembang macam-macam benda dah kita bukan buka aib kan. Kita sembang pasal raya kan. Kita sembang. Yelah, sebab saya ni dah 10 tahun orang kata interview artis tau. Oi. Kadang-kadang kalau kita tanya soalan-soalan yang orang kata mungkin mengguris perasaan dia buat muka tau. Oh, ya Tapi ke? Wani dengan Ara, bagusnya dia tak cover langsung muka. Saya tak buat muka, saya natural. Baiklah, itu yang saya suka sembang dengan Ara dan juga Wani Asrita ni. Dan pastinya mungkin semua sepanjang 10 tahun Wani dalam industri kan 10 tahun kejap je kan. Jam selit 10 tahun tapi ni Wow, lagi lama. Ara berapa? Sama. Lebih Sama, kurang. jangan nak lagi Itu lama. yang cakap. Kami Saya ni- dengan Wani adalah di batch yang sama. Betul. Tapi 2016. AF? 2016. So saya pun dalam industri dah almost 10 tahun 10 juga. tahun. So, kita Saya lah boleh- yang mainkan lagu-lagu dia orang ni dekat radio. Ya. Terima kasih dah sikit. Terima kasih. Terima Jasa kasih Suria, banyak. saya takkan pernah lupa sampai bila-bila. Yeah. Okey, baik. Wani, untuk semua peminat-peminat daripada 10 tahun lepas. Baik, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang masih support saya sampai sekarang. Ya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin, minta maaf kalau ada terlanggar bahu ke apa kan, terkasar bahasa, terguris hati, minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ada rezeki, jumpalah dekat showcase. InsyaAllah. Amin. Ara, silakan Ara. Alright, Ara nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua rakyat Malaysia. Dan satu nasihat daripada saya, hati-hati kalau nak main mercun sebab kita banyak kes sekarang. Betul, Ra. Dan berhati-hati juga di jalan raya, jangan sebab nak cepat, Betul. kita abaikan keselamatan. And Ara nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang ada dengan saya. Di saat jatuh dan bangun saya, di saat ku senang. Itu lagu, salah. Rosli. Di saat jatuh dan bangun saya sampai ke tahap ini, saya dan Wani 2016 sampailah 2026 ini, saya masih dengan dia juga. Ya. And Alhamdulillah, Allah. doakan kami berjaya sampai bila-bila. Amin, amin, Amin. amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, seluruh peminat-peminat Wani dan juga Ara dekat Paradigm Mall ni mesti tak sabar untuk persembahan mereka berdua kan? Yeah. Ya, kita mulakan dengan Wani Hasrita terlebih dahulu. Ini lagu nyanyian Wani, Raya Telah Tiba. Tepukan gemuruh untuk Wani Hasrita. Silakan Wani. Let's go. Raya telah tiba, selamat Hari Raya. Raya
Raya telah tiba, sudah sebulan berpuasa. Penuh-penuh semua baru dapat duit raya. Raya telah tiba, kelam kabut balik kampung bersama. Abang polis tahan, aduh kena saman pula. 1, 2, 3, 4. Hari raya kunjung tiba lagi, disambut gembira setahun sekali. Panggillah atuk nenek, ramai kawan-kawan semua happy. Hari raya huru hara lagi, kesana kesini semuanya busy. Arti hari yang mulia, ucapkan selamat hari raya. Raya-raya telah tiba, baju lawa, comel-comel semua. OOTD, selfie, posing-posing sampai jadi. Minta ampun, maafkan semua di hati. Hari raya kunjung tiba lagi, disambut gembira setahun sekali. Panggillah atuk nenek, ramai kawan-kawan semua happy. Hari raya huru hara lagi, kesana kesini semuanya busy. Arti hari yang mulia, ucapkan selamat hari raya. Raya telah tiba, selamat hari raya. Raya telah tiba, selamat hari raya. Raya telah tiba, hari raya telah tiba, hari raya kunjung tiba lagi, hari raya kunjung tiba, hari raya sambut gembira, semua happy. Hari raya huru hara lagi, kesana kesini semuanya busy. Di hari yang mulia, ucapkan selamat hari raya. Panggil semua, Bagi tahu raya telah tiba. Terima kasih. Tepukan gemuruh untuk Wari Hasrita Parademon. Guys, nak lagi ke persembahan seterusnya? Yes. Nak siapa? Arau, tak ada suara pun. Okey, ada. Jom kita dengarkan lagu raya terbaru juga. Tahun lepas punya lagu raya. Ini dia Zapin Malam Raya. Tepukan gemuruh untuk Ara Johari. Tiba malam raya, sedar-sedar habis sebulan puasa. Rindu teringatkan ayah bonda, apa kabar orang tuaku di sana. Ingin bersama di hari mulia, dah tak sabar cepat nak balik raya. Tunggu-tunggu dari buka puasa, siap-siap dah pakai baju raya. Cepat-cepat air naik kereta. Anak sayang, oh salah mengolintin. Sibuk anak copek-copek, jangan tak menyongkek. Kan anda bilang tolong ngomongkan sayang. Tunggulah sekejap, jangan membising tang-tung-tang. Dah tak sabar, cepat nak balik raya. Tunggu-tunggu dari buka puasa, siap-siap dah pakai baju raya. Cepat-cepat air naik kereta. Saya bila kita nyonok
sedia nak keling raya. Ingin bersama di hari mulia. Dah tak sabar, cepat nak balik raya. Tunggu-tunggu dari buka puasa. Siap-siap dah pakai baju raya. Cepat-cepat akhir naik kereta. Dah tak sabar, cepat nak balik raya. Balik raya. Dari buka puasa. Buka puasa. Siap-siap dah pakai baju raya. Berbaju raya. Cepat naik kereta. Siap sedia nak kelik raya. Selamat Hari Raya. Baik, tepukan gemuruh untuk Ara Johari, Paradigm Mall. Dan terima kasih kepada anda semua yang sentiasa bersama dengan Suria Malaysia. Dan jangan lupa untuk download aplikasi sekarang ini dekat telefon pintar masing-masing. Dengarkan juga dekat mana saja anda balik kampung. Dan dekat website kami www.suria.my. Follow juga semua media sosial Suria, okey? Dan pastinya terima kasih juga yang kami berada sekarang ini, Paradigm Mall, yang cukup orang kata meriah, havoc setiap tahun untuk mencari barangan-barangan raya kan. Jadi terima kasih, insya-Allah kita jumpa lagi tahun depan. Dan Kai pun nak ucapkan selamat Hari Raya untuk semua yang sedang mendengarkan carta Suria Top 40 Raya. #Kurnia Penuh Makna. Bye-bye guys, Assalamualaikum, selamat Raya. Raya telah tiba, selamat Hari Raya. Raya-raya telah tiba, sudah-sudah